Welcome to Super Sarah Kids Channel. Hai, sekarang ialah musim cuti sekolah. Ayah nak bawa kami ke utara. Tapi sekarang kami berhenti di R&R Pagoh. Kami dah siap makan nasi dan mi. Lepas tu kami makan aiskrim. Okey, jom sambung perjalanan. Alamak, minyak tinggal 2 bar. Ayah, cepat cari petrol station. Ayah cakap kalau minyak habis, saya kena tolak kereta sebab saya kuat. Saya tak nak lah, saya takut. Ada pun petrol station di R&R Seremban. Alhamdulillah, boleh isi minyak dahulu. Kami dah masuk negeri Perak. Subhanallah, indahnya pemandangan gunung di sini. Tempatku mengadu hati, memberi segala hidup. Sekarang kami akan melalui terowong menara. Kawan-kawan tahu tak? Tahu. Panjang terowong menara ialah 830 meter arah utara. Manakala arah ke selatan dipanggil terowong Meru. Dan panjangnya ialah 880 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita lalu terowong ini. Penggunaan hadirmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar. Memujamu begitu indah. Kami berhenti solat jamak dan makan di R&R Sungai Perak. Ayah beli buah tapi monyet dah bawa lari. Kawan-kawan, tengok ini. Ini ialah Sungai Perak. Matahari dah nak terbenam. Hari dah nak malam. Kami belum sampai lagi. Ini Plaza Tojuru. Kami dah masuk Penang. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Alhamdulillah, akhirnya kami dah sampai negeri Perlis. Kami tiba homestay pukul 11 malam. Ayah ada, dia sampai dulu. Okey semua, saya nak tidur. Jumpa esok. Selamat pagi. Perut dah lapar. Jom beli sarapan dulu. Hari ini misi kami ke Padang Besar Perlis. Rupanya kat sinilah exit 1.
Ini komplek ICQS Padang Besar. Siapa nak pergi Thailand lalu sini? Ayah, nanti bawa kami pergi Hat-Nyai. Alamak, Jen pula ni. Okey, dah sampai. Ayah belanja beli aiskrim dulu. Okey, jom ikut jalan-jalan dalam arcade niaga. Saya beli cincin untuk ibu. A is for Ani. Ani sayang ibu. Seterusnya, kami pergi ke Padang Wemat. Ramainya orang di sini. Never thought I'd fall out the sky. Before I knew the world was a stage, and all I loved was destined to break. The more I try leaving my cage, it doesn't feel safe. A little bit of sun is what I Penatlah saya jalan di sini. Jom kita balik, Ibu. can breathe. I just need a distraction from all of the madness. It's all that I'm asking. I just want a little sun. Oh, I just want some sun. We come from the stars, but we got it wrong. You get what you are, and not what you want. Before Kawan-kawan, tengok tu. Itu ialah Simi Industry. Besar betul kilang ini. Ini pertama kali saya tengok kilang besar macam ni. a little bit of sun is what I need. A little bit of air so I can breathe. I just need a distraction from all of the madness. Dah lapar, jom makan kat restoran. I just want a little sun. I just want a little sun. Oh, I just want some. Kemudian, kami berhenti pasar malam di Pekan Perlis. Sebelum balik hostel, kami makan malam di Lotte Food Court. Masa Dija dan Khalid tengah shuffling ke tu. Okey, jom kita balik dahulu. Selamat pagi semua. Tok Ki beli sarapan. Tengok ni, nasi lemak RM1, kuih apam RM2. Murah ke kawan-kawan? Ini pula pasta saya. Orang cakap sampai Perlis kena rasa
mangga harum manis. Ini buahnya, harum dan manis. Hari ini kami nak ke Terengganu. Bye homestay. Sekarang ni kami berada di kebun harum manis Pak Sumaksu. Toki nak beli buah tapi dah habis pula. Kat kebun ini ada lebih 100 pokok harum manis. Kat kebun sekilo RM30. Kalau kat kedai sekilo RM40. Baiknya tuan kebun. Dia bagi kami rasa sebab kami datang dari jauh. Pakcik kata musim harum manis bulan 3 atau bulan 4. Sesiapa nak datang boleh tengok alamat ni. Bye polis, kami nak balik dahulu. Kau tempatku mengadu hati, memberi segala hidup, dunia dan seisinya milikmu. Mencintaimu sejati. Ku manusia yang penuh dosa. Sekarang kami di Kedah. Kedah ialah negeri jelapang padi. Lihat di langit kesempurnaan hadirmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau. Kami berhenti di Kaleng Kedah. Toki ajak makan durian. Saya dan abang duduk dalam kereta. Kami berdua tak suka durian. Memujamu begitu. Kemudian kami solat jamak di Masjid Al-Huda. Lalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Sebelum lalu Banjaran Titi Wangsa mi ke restoran untuk makan nasi dahulu. Bismillah. Sekarang kami akan melalui Banjaran Titi Wangsa Gerik. Perjalanan merentasi kota
kota ini. Dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Kami dah sampai puncak Pancaran Titi Wangsa. Jom ambil gambar. Apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lah. Itu ialah Gunung Reng. Maksudnya, kami dah masuk negeri Kelantan. Lalu belum puas ingin lebih tahu. Kami singgah solat di masjid Banggol Judah, Macang Kelantan. Selepas tu, kami ke kedai runcit Tok Su Arif. Seronoknya. Saya dapat aiskrim percuma. Happy. Terima kasih Tok Su Arif. Nanti saya nak datang lagi. Tahu? Masih rasa ingin habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Kami sampai Matoki dah lewat. Hari ini pula kami nak pergi Kuala Terengganu. Bye-bye. Thank you. Don't forget like and subscribe. Bye-bye. See you.